Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So apa khabar semua? Hari ini aku kembali turun ke Sungai Perak untuk menduga sebarau lah. Okay, air pun dah kembali pulih, rasa pulih. Dan kita nak try lah. Hari ni ada rezeki untuk try sebarau. Okay, so sebelum tu jangan lupa like, share, subscribe. So let's go, jom kita mancing. Hari ni kita ada misi untuk menghanyakan reel yang terbaru daripada Abu Ghazal, iaitu Abu Ghazal Xenon Core. Dan yang ini adalah versi yang shallow spool. Okay, dia ratio 7, agak sikit compact dan memang aku nak try lah untuk ni, tengok macam mana dia punya performance. So let's go, jom kita mancing. Okay, di depan ni ada boiling, so kita tunggu sekejap, tengok macam mana. Right. Xenon Core. Besar juga tu. Xenon Core BF7. Okay. Waduh, besar sebarang. Mantap lah. Alhamdulillah. Okay. Kena baik dengan setup UL. Memang padu. Okay, kita release. Bye. Yes. Alright. Oh, sebarau. Alhamdulillah. Okay, Xenon Core. Mantap. Okay, baru. Okay, release. Bye. Lampam guys. Mantap. Naim, lampam Naim. Bye. Sini lampam ni. Anak Toman.
Strike. Okay, gang, aku rasa video aku cukup sampai dekat ni. Alhamdulillah juga